Kedah ni guys, dia popular dengan berkenaan dengan satu entiti ataupun penampakan seorang wanita yang berkebaya warna merah, di mana pakaiannya cukup klasik macam tahun 80-an. Dia juga bertubuh ramping dan juga mempunyai rambut yang panjang. Dan cerita ni dikongsikan oleh, tak silap aku, oleh Fitri Muhammad daripada salah seorang sumber yang di mana dia pernah berkongsikan cerita ni dekat Twitter tau, yang di mana sekarang dikenali sebagai X. Dekat tempat ni dia pernah menceritakan bahawa satu pengalaman dia pada tahun 2009 ketika dia bersama dengan isteri dia berhenti untuk mengisi minyak tau. So isteri dia masa tu nak ke tandas lah, jadi dia berhenti masa dia tengah isi minyak tu. Sambil-sambil diisi minyak tu, dan isteri dia pun tengah datang nak masuk balik ke dalam kenderaan lah. Jadi dia telah mengambil satu foto bersahaja lah, mungkin nak ambil status ke ataupun apa, tak tahulah. So dia pun ambil satu foto bersahaja, dan selepas beberapa hari lepas dia duk belik-belik gambar tu, dia terperasan ada satu entiti wanita yang betul-betul berada tidak berapa jauh daripada isteri dia tau. Di mana entiti tersebut